Apa penyebab dia tak dapat Ramadan ini pengampunan? Sebabnya tuan-tuan, yang kalau kau rasa dapat keampunan dengan makan Korea, makanlah sampai pagi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika li azimi sultanik. Allahumma barik lana fi syuhur. Allahumma barik lana fi syuhuri wal ayyam wa yassir lana ta'ati fi sya'ban. وامنن علينا ببلوغ شهر رمضان وامنن علينا ببلوغ شهر رمضان وامنن علينا ببلوغ شهر رمضان يا أرحم الراحمين أما بعد. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi bin Yusuf Ghani selaku pengacara ataupun moderator pada malam ini. Rakan bicara wara adinda saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan. Seterusnya para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Abdullah Pahim Kepala Batah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin, maaf kalau tak dapat disebut nama kesemuanya. Terima kasih kepada semua yang sudi datang pada malam ini. Saya begitu kagum sekali lah tuan-tuan boleh datang dengar forum pada malam ini, khususnya orang-orang muda. Sebab malam ni tuan-tuan, Manchester United lawan Tottenham Hotspur, tuan-tuan. Hebat betul lah tuan-tuan. Boleh tak tengok bola malam ini. Ni pun dah leading lah Manchester United. 1-0 dah ni. Manchester United tadi Bumo, minit ke-38. 1, kad merah 1. Romero kena dah Tottenham Hotspur. Malam ni bola mencabar tuan-tuan. Saya ingat masjid ni tak tengok jadual agaknya lah. Malam ni ada 5, 6, 7 perlawanan kalau tak salah saya. Sekarang ni, ni kata orang sini, Manchester lawan Tottenham Hotspur. Pukul 11 sekarang, 5 game malam ni. Chelsea lawan Wolverhampton Wanderers. Arsenal lawan Sunderland FC. Yang game lain tu orang Malaysia tak tengok sangat lah. Kecuali pukul 1:30 Newcastle lawan Brentford. Yang tak minat bola, minta maaf lah. Kalau tuan-tuan yang minat lah. Yang minat bola tapi boleh datang, luar biasa sekali lah. Tapi kita senasib lah buka dalam telefon lah sambil-sambil ceramah, sambil-sambil tengok juga lah berapa skor sekarang ni. Dia Ramadan tahun ni dia mencabar sikit. Sebab yang minat bola minat lah. Sebab kita UEFA Champions League terus jalan macam biasa. Game semua pukul 4 pagi. Jadi tuan-tuan makan sok terus tengok Champions League sajalah sambil-sambil. EPL hujung minggu saja. Game pukul 11 dengan 1:30 pagi. Makmum kita tak risau, imam tu kita risau. Dah siap pakai jersey dah dalam jubah dia tu. FA Cup ada sekali-sekala jadi tak mencabar. World Cup pun tengah tahun jadi tak jadi masalah. Balik semula kepada ceramah. Hadirin hadirat sekalian. Ramadan ni dia cabaran paling besar bagi saya lah. Adalah cabaran kita dalam khususnya dalam dunia dan zaman moden ini, kita nak mendapat keampunan. Itu saja. Sebab kalau dalam Ramadan ni, kita tak dapat keampunan, apakah gelaran yang Jibril AS berikan kepada orang yang menempuh Ramadan sebulan tapi tak dapat keampunan? Jibril menggunakan satu kata-kata yang agak keras. Kata Jibril, celakalah, kata Jibril. Ni hadis sahih. Sebagaimana diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW raqal mimbar. Falamma raqad darajatul ula, qal amin. Kata para sahabat Nabi, dia naik mata tangga mimbar. 3 mata tangga, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Ketika Nabi menjejak ketiga-tiga mata tangga, Nabi sebut amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga pun amin. Tapi doanya tak kedengaran. Selesai majlis, sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marat. Kami dengar Tuhan sebut amin 3 kali, tapi tak dengar apa doanya. Maka Nabi pun berceritalah, lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril. Sebenarnya begini, saya pijak mata tangga pertama, datang Jibril. Jibril membacakan doa dan saya aminkan doa dia.
Apa doa itu ya Rasul? Syakia abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Cilakalah, kata Jibril, orang yang diberi peluang bertemu Ramadan, tetapi dia keluar daripada Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah. Cilakalah orang ini. Dan apa reaksi Nabi kita? Fakultu amin. Aku pun jawab amin je lah. Tangga kedua, tangga ketiga, ini saya tak ulai lah. Ustaz-ustaz lain boleh tambah lah, lain tahu, nanti kan lagi tajuk kita. Maknanya hadirin hadirat sekalian, kita kalau nak bincangkan, nak muhasabah, kita sepanjang tempoh Ramadan dah berbelas ataupun puluhan tahun, kita dapat ataupun tidak keampunan daripada Allah. Orang-orang ini tak dapat keampunan daripada Allah, sedangkan bulan Ramadan ni, kata ulama, bulan keampunan. Dia Ramadan kan ada 5 huruf. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ra tu Ridwanullah, redha Allah. Mim itu maghfirah Allah, pengampunan. Huruf Dad itu doman, jaminan Allah untuk memberi ganjaran pada orang ibadah. Alif ulfah, kecintaan Allah kepada orang yang bertawakal. Dan Nun adalah nawal, anugerah Allah kepada orang-orang yang beribadat. Makanya salah satu yang Allah Ta'ala janji nak berikan sepanjang Ramadan adalah keampunan. Tapi kata Jibril, ada para puasawan ini sepanjang sebulan dia tak dapat keampunan. Why? What is the because? Apa penyebab dia tak dapat Ramadan ini pengampunan? Sebabnya tuan-tuan, kita duduk dalam zaman moden. Nah, itu kita risaukan. Kita duduk dalam zaman yang serba mencabar. Sebab itu mari kita muhasabah sendiri. Adakah tarawih yang pernah kita buat atau tarawih yang akan kita buat sepanjang Ramadan nanti boleh dapat keampunan daripada Allah? Terus terang saja kita mengaku. Mari kita muhasabah, adakah program-program yang pihak masjid aturkan kepada jemaah? Masjid sudah pastilah sepanjang Ramadan ni atur tazkirah, ada kuliah zuhur, kuliah subuh, kuliah duha, qiyamul lail, morih, iftar, kabut sel, bazar Ramadan dan bagai-bagai lagi. Adakah semua yang kita atur kepada jemaah itu boleh menjadikan jemaah dapat keampunan ataupun tidak? Yang dia datang ke masjid beli-beli apam balik ke apa ke, dapat keampunan ataupun tidak? Adakah sepanjang Ramadan ini atau sepanjang Ramadan yang lalu kita jadi food hunter, kita jadi food reviewer, berjalan dari satu bazar Ramadan ke satu bazar Ramadan, beratur panjang sejak daripada sebelum Zuhur nak membeli nasi Arab lamb shank? Adakah perbuatan itu dapat keampunan daripada Allah? Kalau rasa dapat, teruskan beratur. Kalau boleh lepas subuh, beratur dah. Kalau rasa dapat keampunan. Ya, kita di Pulau Pinang ini, bazar Ramadan, Masya Allah, antara yang paling orang suka sekali lah. Sebab Pulau Pinang ni surga makanan. Kalau sepanjang Ramadan di seberang Perai saja, bazar Ramadan ada 93 lokasi, tuan-tuan. Kat pulau saja ada 37 bazar. Depan masjid kita ni pun ada bazar Ramadan. Don't play. Depan masjid saja. Kalau food hunter, content maker, mereka akan jelajah lah dari satu bazar ke satu bazar. Dan kalau di Penang ini, 7 bazar yang dipanggil sebagai top 7 lah. Yang bazar lain tak boleh lawan. Bayan Baru, Seberang Jaya, Bayan Lepas, Bandar Perda, Sungai Dua, Tanjung Tokong dengan Perangen Mall. Ini yang paling orang pergi sekali. Orang sanggup datang daripada Kuala Lumpur untuk nak menengok makanan-makanan yang ada di bazar Ramadan. Kita bukan marah orang pergi bazar, tidak. Soalan kita, adakah kamu pergi bazar agak-agak dapat keampunan ataupun tidak? Kalau dapat, silakan hari-hari kau duduklah situ daripada pagi sampai malam. Teruskan. Tapi kalau rasa tak dapat keampunan dengan perbuatan kau itu, baik berhenti. Kenapa kena berhenti pula? Sebab kata Jibril, cilakalah orang ini. Cilaka ni bukan bahasa yang seronok. Saya ingat ni kalau TikTok live kena ban dah. Akaun ni banyak sebut cilaka ni. Bahasa kasar. Tapi itu yang disebutkan oleh Jibril AS. Cuma bila sebut tentang bazar Ramadan ni, dia bila lapor-lapor ni sedap cerita makanan ni. Dia sekarang bazar Ramadan, kalau generasi Gen Z, Gen Y dengan Alpha ni,
Diorang dah tak serupa kita dah, old school ni. Kalau kita kan, kalau bazar Ramadan, balik-balik muntabak, balik-balik muntabak. Kalau Penang adalah putu mayam, idiapom. Putu mayam, putu piring, ada roti kirai, roti jala, macam-macam lah. Ayam percik. Generasi yang anak-anak kita ni pergi bazar Ramadan, dia dah tak main lah cari rojak posembo, cari nasi kandar, cari laksa Penang, cari cendol, cak kuih tiaw, popiah basah, rojak buah, mi goreng mamak. Itu tak ada. Diorang sekarang dah cari murtabak cheese. Murtabak tapi cheese. Dia cari lohbak. Lohbak ni Cina punya makanan lah, tapi jual dekat bazar Ramadan. Mereka cari bread and butter pudding, cari nachos cheese, cari Maggi malam, cari butterscotch apple dumpling, cari pavlova, perut crumble. Yang jadi Jepun pun ramai juga. Bulan puasa jadi Jepun, makan takoyaki. Dia bulan puasa terus jadi Korea semua. Tteokbokki, jajangmyeon, pat bingsu, kimchi jegai. Tak apa kita nak menyebut pun tak pandai. Ini bukan marah orang muda nak makan Korea. Kalau kau rasa dapat keampunan dengan makan Korea, makanlah sampai pagi pun. Maka kita pun tawaflah dari satu bazar ke satu bazar. Satu bazar ke satu bazar. Sebab itu tuan-tuan, muhasabah. Adakah semua perbuatan kita itu dapat keampunan ataupun tidak? Kita datang tarawih, tapi kita rasanya lebih seronok dengan vibe tarawih saja. Rasa rindu kepada suasana. Kata budak sekarang, nak cari suasana. Rasa-rasa, kata dia. Dia hanya rindukan kepada vibe, vibrationnya saja. Rindu balik nak mendengar Bilal menyebut, Subhana makil ma'bud, Subhana makil mawjud, Subhana makil illadhi layana. Itu je dia nak mendengarnya. Fadlam minallah wa ni'mah, wa maghfiratan wa rahmah. Dia seronok saja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Dia nak ke suasana. Soalan, ente rasa ente buat itu macam dapat keampunan ataupun tidak? Kalau dapat, silakan. Kalau tak dapat, tak payah buat lah. Tak payah buat. Nanti bulan puasa ramai anak-anak muda buat konten. Baru belum tengok anak bulan, minggu depan baru nak tengok 17 hari bulan, minggu satu lagi, dia dah buat konten lagu raya. Dia buat konten lagu raya depan Masjid Abdullah Fahim, la ilaha illallah. La depan masjid. Soalan, dek, kita orang masjid bukan marah kau nak joget ke lagu silakan, tapi agak-agak kau dapat keampunan atau tidak daripada Allah dengan kau tergedik-gedik begini. Kalau dapat, buatlah. Sekali dengan Tok Imam sekali join. Alamak. Kita boleh ajak Bilal, tak ada masalah. Banyak masjid buat konten sekarang, tak ada masalah. Bilal dengan Imam macam-macam jual kurma lah itu, buat konten, tak ada masalah. Tapi agak-agak kau dapat keampunan ataupun tidak. Sebab itu je persoalan yang kita lontarkan pada malam ini. Setiap amalan yang kita buat, kita mesti tanya kepada diri kita, adakah aku ini dapat keampunan ataupun tidak? Maka kalau persoalan itu boleh dijawab, maka insya-Allah Ramadan ini kita dapat buat yang terbaik, insya-Allah. Wallahu a'lam.